Orang eczema tak boleh makan lauk frozen, nanti gatal. Betul ke? Okey, seperti yang kita tahu, tak kisahlah ayam ke, ikan ke especially, dan juga daging dan lain-lain makanan, bila terdedah kepada bakteria, bakteria akan menukar histidin kepada histamin. Maksudnya, bila makanan tu tak segar, terdedah kepada bakteria, risiko histamin tu banyak lebih tinggi. Dan benda yang sama juga berlaku untuk lauk-lauk basah yang frozen. Saya sebenarnya sangat jarang beli benda-benda frozen, especially ikan. Jadi saya tak tahu sama ada ikan tersebut sebenarnya adalah ikan yang memang ikan lama ataupun ikan baru. Sebab itulah yang membezakan sama ada lauk frozen ni boleh gatal ataupun boleh jadi tak gatal. Okay, yang pertama, bila ikan, ayam, daging tu contohnya baru disembelih, baru ditangkap dan sebagainya, terus dibekukan. Maksudnya dia tidak terdedah lama tapi terus dibekukan. Kemungkinan besar jumlah histamin akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab bakteria tak sempat nak bertindak, makanan tu telah pun dibekukan. So kuman dalam keadaan beku, dia susah nak bertindak lah sebab dia pun dibekukan. Bukan tak bertindak tapi susah nak bertindak. Itu yang pertama. Kedua, semasa proses daripada ladang, daripada penangkapan kepada rantaian bekalan ke pasaraya sebagai contoh. Kalau ada dalam proses ni tiba-tiba dia jadi separa beku, maksudnya dia cair sekejap, lepas tu dibekukan semula. Samalah bila ada dekat pasaraya, dicairkan sekejap, dibekukan balik, cairkan balik, bekukan balik. Risiko untuk benda tu, lauk basah tu, lauk frozen tu lebih tinggi histamin akan jadi lebih tinggi. Makanan yang dibekukan, dicairkan, dibekukan ni lebih cepat sebenarnya, lebih bakteria suka sebab bakteria memang boleh tukar histidin kepada histamin. Lepas tu yang ketiga, sekiranya benda frozen tu telah pun dibekukan dengan tempoh yang sangat-sangat lama, walaupun dalam condition frozen, bakteria tetap boleh bertindak sebenarnya, cuma dia lambat. Masalahnya adalah bila benda frozen ni, lauk frozen ni dibekukan sangat-sangat lama. Maksudnya ada dekat dalam pasaraya tu lama, orang tak beli ke kan, stok lama dan sebagainya berbulan-bulan, dia pun boleh menjadikan orang eczema ni gatal-gatal sebab dia dah lama. Maksudnya bakteria pun tetap boleh tukar histidin kepada histamin walaupun dia lambat. Benda ni semua akan menentukan sama ada lauk frozen yang kita beli tu menggatalkan ataupun tidak. Kalau fresh terus bekukan, insyaAllah tak ada masalah. Lepas tu bila kita beli, kita cairkan terus masak. Tak adalah cairkan, tak jadi, frozkan balik. So benda tu akan menjadikan histamin lebih meningkat berbanding kalau fresh bekukan, cair terus makan. So apa pendapat korang? Korang selalu ke beli lauk-lauk frozen kat pasar raya ni? Gatal ataupun tak? Boleh share kat ruangan komen. Kita belajar sama-sama.